Dia yang guna Fazrul, dia yang jual Fazrul, dia yang consult orang pakai Fazrul. Ni tengoklah Mr. Lam ni, one of staff kita ni, staff marketing and consultant Fazrul juga. Dia bawa kita turun kebun dia sendiri. Dia yang guna Fazrul, dia yang jual Fazrul, dia yang consult orang pakai Fazrul. Tengok duri hitam. Berapa tahun dah? 10 tahun dah. 10 tahun. 10 Okay. tahun. Kita berdiri di bawah pokok duri hitam lah, ya. Umur dia 10 tahun, ya. Dalam tempoh 2-3 tahun ni lah dia berbuah banyak, ya. Bulan 4 tu dia first batch, dia buah dekat 20 lebih biji. Semusim lagi mungkin akan 60 ke atas lah. Mr. Lam, berapa kuantiti pokok dalam Mr. Lam punya kebun ni? Musang King ada 150, ya. Duri hitam yang besar ni ada 3, kemudian yang tengah tanam tu dekat 100. Lebih kurang 350. Blackthorn di sini, okey, buah dia bulat sikit, ya. Tengok. Dia bulat, ya. Dan duri kemudian duri dia halus, tajam. Kemudian kulit dia nipis. Original dari Pulau Pinang lah. Dan kita lihatnya, ni pun dah jatuh dah banyak ni. Average biji 2 kilo sampai 2-3 kilo lah. Paling kecil pun 1.5. Tak, ini skill yang ada kat Mr. Lam. Macam mana dia kawal serangan penyakit atau serangan serangga pada buah-buahan dia. Tengok dia gunakan ni. Dia bakar daun-daun ni semua untuk pengasapan dalam kebun. Duri hitam ni tahun lalu baru dekat 5 biji je. Lepas kita letak Black Wizard Yellow 5 kilo induce bunga, terus keluar mata ketam banyak. Sekarang second batch ni dekat 100 biji lah musim ni. Tadi kita dah tengok pokok-pokok Blackthorn Mr. Lam yang ni Blackthorn Mr. Lam Kan ni market berapa Mr. Lam kau jual kepada MOC? Kalau di kedai ya 48. Pakai 100% lah Fazrul lah. Tengok. Iya ada. Tengok colour dia. All the way. Ya Allah. Cantik je colour dia. Tengok. Nampak ni colour dia. Tengok kicit pun nampak. Jalis dia. Nikmat guys. Nikmat guys. Untuk makan Hmm. Tengok je tau. Okay dah.